pahala, jangan balas. Weh lembu, sabar. Kita dapat pahala, dia dosa. Tetapi dengan sebab kita balas, kamu lah lembu. Kita pula kosong. Ustaz, kalau saya balas lebih Ustaz, kamu lah lembu, bewok babi kamu lah. Udah kita pula dosa, dia pula kosong juga. Sebab tu jaga-jaga. Kalau nak balas pun, balas yang serupa dengan apa yang dia cakap. Jangan lebih-lebih tuan-tuan. Ini udah lain macam memaki ni. Jadi kita tak mahu. Kalau saya ni sebagai penceramah, datang berceramah dalam kampung tuan-tuan, saya duk maki orang, apatah lagi saya maki orang hidup, orang yang mati, tuan-tuan baliklah. Kalau saya ceramah pada tuan-tuan, saya maki tuan-tuan, atau saya maki orang mati, tuan-tuan baliklah. Kerana majlis kita sudah bertukar daripada majlis malaikat yang datang kepada syaitan yang datang. Malaikat akan lari bila ada maki-makian disebutkan dalam satu-satu majlis. Dan bila malaikat sudah lari, setan akan ambil alih. Sebab itu saya tak seronok hari ni kita duk sebut kisah orang mati. Nabi kata sibabul amwat pasuqal ahya. Siapa yang mengutuk orang yang mati, dia telah menyakitkan orang yang hidup. Bila kita mengata pada orang yang sudah mati, orang yang hidup akan sakit. Sebab orang yang mati itu meninggalkan anak, meninggalkan cucu, meninggalkan isteri, meninggalkan suami, meninggalkan mak bapak. Bila kita hina orang yang dah mati, mak bapak dia akan bangun, kamu baik-baik sikit. Anak cucunya akan bangun, kamu dah ngata pada opah kami, tok wan kami. Akhirnya jadi bergaduh, jadi berkelahi dan memfitnah. Akan berlaku fitnah besar dalam kalangan umat Islam. Sebab tu saya tak seronok hari ni bila tengok dalam TV, tengok dalam surat khabar, cerita mengaitkan orang yang dah mati. Dia ni pejuang ke, dia ni pengkhianat ke apa ke, sudahlah, tutup buku. Buat apa kita nak ngata pada orang yang dah mati? Dia ni pengkhianat pasal dia masuk askar British. Udah kita ngata pada dia pengkhianat. Dia tu ada anak cucu. Anak cucunya akan bangun. Bila anak cucunya bangun, bergaduh. Saman menyaman, ugut mengugut. Perpecahan akan terus berlaku. Dia akan berlaku benda itu. Oh, yang betulnya macam ini, dia inilah yang betul. Yang betul tak betul kita serah pada Allah. Jangan kita buat benda-benda andaian kita. Sebab Nabi dah sebut, Nabi kata orang yang dah mati, jangan cerita apa buruk dia, jangan cerita apa sejarah dia. Udah, dia dah kembali ke rahmatullah. Kita tidak ada hak lagi nak ngata pada orang dah mati, dia ni macam mana, dia ni macam mana. Udah. Sebab tu saya rasa tak seronok hari ni tuan-tuan. Patut media masa tutup. Dah, jangan bising ni. Dan orang yang bawa cerita ni pun minta maaf. Udahlah, saya minta maaf, saya terlanjur cakap. Udahlah. Banyak lagi benda lain yang kita kena cakap. Kenapa kita nak cakap benda yang dah termaktub, benda yang dah berlaku, orang mati, orang terasa? Banyak benda lain yang kita boleh cakap. Kita tengok anak-anak muda kita. Baik kita selesaikan masalah anak-anak muda kita yang mengandung tanpa nikah. 2 hari lepas dia sambut hari merdeka di Port Dickson di Melaka tu. 87 orang, 17 perempuan, 77 laki-laki buat pesta dadah, pesta arak, pesta seks dalam rumah. Macam mana kita nak buat ni tuan-tuan? Udah bercampur jantam tina. Bila polis serbu, ada yang tidur atas katil, ada yang zina, ada yang minum arak. Udah jadi pesta. Baik kita bercakap macam mana nak selesaikan masalah ini. Bercakap saja tak boleh, kita kena kerjasama. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Masalah dadah. Bila anak-anak orang Islam isap dadah, dia masuk dalam pusat serenti, maknanya orang Islam sudah tidak boleh mengundi. Ini benda yang kita kena ingat. Kita duk sibuk tentang pilihan raya, kita duk sibuk tentang politik, tapi kita lupa anak-anak muda kita sudah tak boleh mengundi. Bila orang Melayu dah tak ada kuasa mengundi sebab isap dadah, duduk ditahan dalam penjara. Dalam penjara tak boleh mengundi.
Jadi banduan tak boleh ngundi. Jadi orang pusat serenti tak boleh ngundi. Majoriti yang hisap dadah, majoriti yang buat jahat dalam penjara, majoritinya orang Islam Melayu. Maknanya kita dah kehilangan kuasa. Yang tak hisap dadah ni kita ni yang tua-tua ni. Tapi yang muda-muda ni demo ni tak ada ngundi. Bila tak ada ngundi, orang Islam dah tak ada kuat kuasa ngundinya, orang Islam dah tak ada kuat lagi kuasa politiknya, siapa yang akan ambil alih? Baik kita bercakap soal itu, kita cari jalan supaya dalam kampung kita tak ada orang hisap dadah, tak ada orang hidu gam, tak ada orang yang pecah masuk rumah, tak ada orang yang terlibat dengan gejala sosial. Sebab ini kampung kita, ini tempat kita, ini taman kita. Tapi sayang, kita lebih suka bercakap benda-benda yang lain yang tidak ada kaitan dengan kampung kita, yang tidak ada kaitan dengan keluarga kita. Akhirnya merugikan diri kita balik. Habis berceramah balik, anak-anak ada yang pecah masuk rumah, ada yang kena rogol, ada yang dirompak, ada yang dibunuh. Kita tak mahu macam itu. Kita nak kampung kita dadah kosong, hidup gam kosong, pecah rumah kosong, merayau malam-malam kosong, rempit kosong. Bagaimana nak jadikan kosong? Semua orang kena kerja sama, kena buat rondaan. Pintu masuk di sana, tu buat bilik rondaan, bilik gerakan. Kita ada rela, kita ada jabatan Persatuan Kebajikan Penduduk ni, gunakan surau sebagai bilik gerakan. Tiap-tiap malam ronda satu kampung, 4 orang ronda belah sana, 4 orang ronda belah sini. Yang mana nengok budak-budak duk lepak tepi jalan, suruh balik. Tahan, kereta yang masuk tahan. Nak ke mana encik? Apa sebab ni, dari mana-mana datang ni? Cek tengok siapa dia ni, ngedadah ke apa? Anak dara pak wonya hantar. Tahan, kamu anak siapa ni? Dah kahwin ke belum? Kamu ke mana ni? Bila kita buat macam ni tuan-tuan, tak ada siapa nak rompak kampung kita. Yang ni yang kita kena buat. Tapi asyik bergaduh, asyik bertelingkah sama-sama kita, habis tuan-tuan. Bukan kata besi, serai pun hilang. Serai kena curi, helmet kena curi, mikrofon pun kena curi. Yang ni yang kita nak lahirkan daripada ceramah-ceramah, yang nak lahirkan daripada sini, mendatangkan kasih sayang. Sebab Tuhan dah bagi mudah pada kita. Tuhan bagi mudah sungguh tuan-tuan. Walaupun malam ada lampu jalan, mudah. Allah bagi elektrik pada kita, mudah. Dulu nak baca buku susah, sekarang elektrik ada. Berapa ramai yang bersyukur. Dulu ambil perigi, sekarang pipe dalam rumah. Dulu jambannya semua di luar, sekarang jamban dalam bilik tidur. Merangkak pun sampai dalam tandas. Nikmat yang Allah bagi. Tetapi makin banyak nikmat yang Allah bagi, makin manusia lupa. Qalilan ma tashkurun. Subuh pun tak boleh datang. Saya tengok kita membangunkan belia cukup bagus. Belia kita bangunkan cukup bagus. Hebat. Macam-macam program untuk belia. Saya baca dalam paper, dia kata kalau pasukan Malaysia masuk Olimpik, pasukan Malaysia akan diberi 26 juta nak bangunkan supaya boleh menang pingat di Olimpik. 26 juta. Bagus. Hebat. Tapi kita kena ingat, anak muda ni tuan-tuan, orang kuat. Remaja ni orang kuat. Bagi bola sebiji pada dia, dia sepak satu kampung sampai bola dia. Bagi dinding dekat anak remaja, suruh dia panjat, lepas dia panjat. Pasal dia kuat, dia muda. Bagi dekat dia motor, dia boleh angkat sebelah, tayar di bawah sebelah. Sebab dia kuat, dia boleh buat. Anak muda, bagi dekat dia bola, dia boleh main daripada pagi sampai malam. Kita dah buat macam-macam untuk anak muda, tetapi kita tak boleh ajar anak muda buangkan selimut, bangun untuk sembahyang subuh. Yang tu kita tak boleh buat. Yang tu kita tak boleh buat. Kita boleh ajar dia main bola, main rugby, main futsal, sepak sana, sepak sini. Tapi nak bangunkan subuh, buangkan selimut, tak boleh. Pukul 8.30 pagi baru sembahyang, baru bangun tidur. Yang ini dia kegagalan kita.
keimanan kita. Kita berada dalam musim kemerdekaan. Merdeka ni patut kita kena isi dengan syukur. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah bagi kemerdekaan pada kita supaya kita bersyukur. Tapi sayang, bila kemerdekaan diisi dengan program-program, dengan perkara yang tak kena dengan iman, jadi salah. Sebab tu tuan-tuan, kita cakap dalam peringkat yang kecil kampung kita. Kita macam mana nak tinggikan keimanan dalam kampung kita. Kita macam mana kita nak ubah supaya orang jadi orang beriman. Semayang berjemaah, kenduri berjemaah. Kita kena buat kenduri kendara ikut cara Islamik. Macam mana kita nak buat? Ini kita buat bincang dalam peringkat kampung dulu. 24 hari bulan ni saya akan ceramah di Kuala Lumpur, di satu hotel di Subang. Di Subang. Yang panggil saya ceramah ni satu datuk jutawan. Dia dengar ceramah saya siang malam dalam YouTube, dalam CD dia dengar. Anak dia kata, "Bapak, kali ni kita kahwin, anak kita buat kenduri kahwin, kita panggil ustaz ni ceramah. Jangan lagi panggil penyanyi-penyanyi." Bapak dia kata, "Molek, bapak setuju, mak pun setuju." Datang Minang saya, minta ceramah di tempat dia. Dia kata, "Ustaz, yang nak datang tetamunya 700 orang dalam hotel ni. Orang bukan Islam, orang korporat, orang ini, orang ini. Saya nak ustaz ceramah satu benda yang bila dia dengar ceramah ustaz, dia ada perasaan sayang pada Islam. Orang yang bukan Islam, bila dengar ceramah ustaz nanti, saya nak ada perasaan mereka ni teringin nak masuk Islam." Dia kata pada saya, "Ustaz, saya nak cakap terang-terang, anak sulung saya kahwin, saya panggil Kak Nita datang menyanyi. Tahu Kak Nita? Sekarang saya tak nak panggil Kak Nita lagi, saya nak panggil Kazim Sarawak datang menyanyi. Dulu Kak Nita," kata dia. "Sekarang tak ada dah ustaz, saya nak panggil Ustaz Kazim pula sekarang." Kalaulah di Malin Nawar boleh buat macam ini. Kenduri kahwinnya di mana? Perkarangan surau. Tengah kenduri kahwin, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. DJ kata, kepada tetamu-tetamu yang ingin mendirikan solat zuhur, dipersilakan. Majlis akan disambung selepas sembahyang nanti. Terima kasih. Barakah satu kampung. Itulah guna dia. Majlis akan dihentikan jamuan kira-kira 5 minit lagi kerana waktu zuhur akan masuk. Diminta kepada tuan-tuan buat persiapan untuk solat zuhur. Pengantin sembahyang, pok pengantin sembahyang, semua sembahyang. Sekarang pok pengantin sembahyang ke tidak? Udah duk nyambut orang, salam slow je. Kalau saya berhenti sembahyang 20 minit ustaz, udah berapa terlepas salam slow ustaz, kata dia. Mak dia pun kata begitu juga. Yelah, makcik pun ramai orang salam ustaz. Kalau pergi sembahyang, rugilah, kata dia. Yang pengantin pun tak sembahyang. Macam mana nak sembahyang ustaz? Cuba tengok ni, bedak pipi semuanya ada gincu, udah bersolek setengah jam kan, ambil wuduk hilang lah. Kita tanya pada mak dia, makcik tak sembahyang ke? Zuhur dah pukul 4 dah ni, tak sembahyang lagi. Orang sibuk, adik-beradik dari Kuala Lumpur datang, Johor datang, dia nak bungkil lauk lah ni, dia dah nak balik, kata dia. Tu tak sembahyang zuhur, sibuk, kata dia. Tak ada, nanti lah makcik qada lah, Tuhan pun faham makcik sibuk, kata dia. Dia boleh katanya Tuhan pun faham dia sibuk, dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak. Yang ni yang kita kena ubah. Kita nak melahir